واجعلنا من المتقين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ke-27, ilmu yang wajib dipelajari ialah ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Baik, apa yang wajib dipelajari dalam ilmu tauhid? Ini kalau orang tanya, apakah had ilmu tauhid yang wajib dipelajari? Maka dijawab, had yang wajib dipelajari di dalam ilmu tauhid itu ialah sehingga dapat membezakan yang qadim dengan yang hadith, ataupun kita kata sehingga dapat membezakan mananya al-khaliq, mananya al-makhluq, mana khaliq yang maha pencipta, mana makhluk iaitu yang dicipta. Ataupun dalam bahasa yang lain, sehingga dapat membezakan mana itu Tuhan, mana itu bukan Tuhan. Itu sekatan tauhid yang wajib dipelajari. Jadi untuk mengenal mana itu yang dikatakan Tuhan, mana yang dikatakan bukan Tuhan, mana yang qadim, mana yang hadis, mana yang khaliq, mana yang makhluk, maka diwajibkan pada syarak kurang-kurangnya mengenali pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam la ilaha illallah itu ada 50 aqaid ataupun 50 aqaidul iman. Dalam Muhammadur Rasulullah itu ada 18 aqaidul iman. Baik. Jadi kalau kita mengerti sekurang-kurang 68 aqaidul iman ini, mudah-mudahan sahlah iman. Maka adalah orang bertanya, kalau zaman Nabi dulu ada ke ilmu ini? Ilmu ini sudah ada pada zaman Nabi, tapi belum dikumpulkan, dibuat sebagai satu set ilmu yang sekurang-kurangnya fardu ain ke atas umat Islam. Ilmu ini digali dari Quran, bukan dicipta oleh ulama. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menggalinya dari Al-Quran, bukan dicipta oleh ulama. Kalau kita boleh faham seperti mana golongan salaf mengenal Allah dan Rasul, maka bolehlah dia berhujah tak wajib belajar fardu tauhid 68 ni, 68 aqaidul iman ni. Sebab salafiyah itu memahami keseluruhan isi Al-Quran. Kalau kamu boleh faham keseluruhan isi Al-Quran seperti mana sahabat Nabi dan pada tabi'in dan tabi'in, maka tak perlulah belajar sifat 20 lagi dah.
Sebab apa? Sebab mereka itu sudah melebihi daripada sifat 20. Melebihi daripada 68 aqaidul iman. Mereka memahami keseluruhan isi kandungan Al-Quran. Maka mampukah kita nak jadi seperti mana salafiyah? Kalau mampu ya silakan. Kalau tak mampu itulah. Sekurang-kurangnya kamu memahami 68 aqaidul iman. Seperti mana yang dikarang akan perkara tersebut oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari pada mulanya pada tahun 300 Hijrah. Maka ianya bukan semata-mata untuk menentang puak Mu'tazilah. Walaupun pada asalnya tu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengarang 13 sifat yang wajib kita kenal pada hak Allah Ta'ala itu kerana nak mengiktirad i'tiqad yang salah yang dibawa oleh kaum Mu'tazilah. Tapi ianya adalah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam sampai ke akhir zaman sebagai sekurang-kurang nak kenal Allah, nak jadi orang beriman. Sebab di akhir zaman ni orang dah tak mampu nak memahami Quran keseluruhannya. Maka timbullah orang-orang yang mengaku dia faham keseluruhan Al-Quran, mengiktiraf orang belajar 68 aqaidul iman ini dikatanya sesat. Padahal dia sendiri pun tak faham isi kandungan Al-Quran. Jadilah seperti mana apa Nabi kata, tanda-tanda nak kiamat akan lahir orang-orang jahil mengaku dirinya alim, mengiktiraf dan mengkritik, mengkondem ulama-ulama terdahulu. Inilah tanda akhir zaman, dah nak kiamat. Baik. Habis. Itu perdoaan tauhid. Perdoaan fiqh. Perdoaan fiqh ialah kurang-kurangnya wajib kita mengenali, wajib kita mengetahui rukun, syarat, sah dan batal. Rukun, syarat, sah dan batal. Tiap-tiap suatu perkara di dalam fiqh sebelum kita mengerjakan dan melaksanakannya. Sama ada perkara fiqh itu berkaitan dengan ibadah atau muamalah atau munakahah atau jinayah. Apa dia ibadah? Ibadah iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan pengabdian diri kita kepada Allah. Seperti solat, puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Solat contohnya, wajiblah kita tahu rukun, syarat, sah dan batal solat. Puasa, wajib kita tahu rukun, syarat, sah dan batal puasa. Haji, maka bila sampai kewajipan mengerjakan haji, maka wajiblah kita tahu rukun, syarat, sah dan batal haji. Begitulah seterusnya. Kalau kita belum ada kemampuan, maka tak wajib lagi kita belajar. Solat, sampai tak lagi kemampuan kita. Ya, solat. Sampai atau belum kemampuan kita untuk mengerjakannya? Tentulah sampai. Solat bukan kena pakai duit.
Jadi wajiblah kita mengetahui rukun, syarat, sah dan batal solat. Apa rukunnya? Rukun solat ada dua jenis. Satu rukun yang besar, satu rukun yang kecil. Mana rukun besarnya, mana rukun kecilnya. Kemudian dalam rukun itu pula ada pula rukun panjang dan rukun pendek. Apa rukun panjang, apa rukun pendek? Rukun yang besar, rukun kecil, rukun panjang, rukun pendek. Jadi wajiblah kita tahu perkara itu tentang batal solat. Batal solat terbahagi kepada 3. Batal melalui hati, batal melalui perbuatan, batal melalui perkataan. Melalui perkataan ada berapa? Melalui perbuatan ada berapa? Melalui hati ada berapa? Wajiblah kita tahu kesemuanya. Janganlah sampai umur 60 tengah solat masih berdehem-dehem. Kalau 60 tahun masih tak tahu hukum berdehem, berapa lama dah solat dia tu tak sah? Berapa ramai orang duk berdehem tengah solat? Batuk orang kaya. Tu semuanya jenis orang buat kerja, buat ibadat tapi tak reti fardu ain. Takut jadi amalnya tu tertolak, tak diterima Allah. Pasal beramal dalam jahil. Wal'iyadzubillah. Sebab tu kena mengaji. Sebab tu kena menuntut ilmu. Jangan tu solat tapi tak tahu hukum syarat sah batal. Jadi solatnya itu tertolak, tak diterima. Tanda batal solat tu tak diterima. Bahkan kata ulama tak sah pun solat dalam jahil. Solat dalam jahil ni bukan kata tak diterima, bahkan tak sah. Fala tasihhul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Maka tidak sah diibadahkan. Siapa yang diibadahkan? Siapa yang diibadahkan? Siapa? Jadi kalau kita tak kenal Allah, solat kita tak sah. Bukannya batal, tak sah. Maka kenal Allah tu ada dua perkara. Yang pertama, mengenal hukum sifat ketuhanannya. Yang kedua, mengenal hukum hakamnya. Dua perkara ni wajib kita tahu. Cumanya dimaafkan bagi orang yang sedang belajar. Tapi tak dimaafkan bagi orang yang mampu belajar tapi tak mau belajar. Itu tak dimaafkan. Maknanya tetap tidak sah ibadah. Jangan dia buat main, tak apalah, tak tahu tak apa. Tak tahu dimaafkan. Tak tahu tu dimaafkan ada banyak makna. Tak tahu dimaafkan tu ialah tak tahu benda tu salah, pasal tak perasan. Contohnya apa dia? Kain kena air kencing kucing. Kita pergi solat, besok baru tahu. Hari ni dah 5 fardu dah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh nak sembahyang zuhur besok ni baru tahu. Mak kita khabar. Oh, mak oi. Oh, din oi. Oh, oi, Mina oi. Kau pakai kain tu kena kencing kucing. Sembahyang semalam sah tak? Kita tak tahu. Sah tak? Sah?
Siapa kata sah kau dengar? Siapa kata tak sah kau dengar? Nah, siapa kata sah tu? Tu dia. Memang tak lulus pada air. Mana nak sah? Kena air kucing-kucing. Itulah kata. Namanya tak. Tak sah lah. Pasal pula dah. Cuma tak berdosa. Sebab tak tahu. Sah tak sah. Memang tak sah lah kena air kucing-kucing. Cuma dia tak berdosa sebab tak tahu. Tapi bila dia dah tahu, wajib tak qada? Wajib lah qada. Tak qada berdosa. Jadi tak tahu tu bukan makna dia maafkan tu tak apa dah Kalau dia tahu dia kena qada. Cuma dia tak tahu tu tak berdosa. Sayyid oi. Sayyid pun tak tahu. Fahamlah maksud dia tu. Kiaskanlah dengan masalah yang lain. Kiaskan dengan masalah yang lain. Satu lagi, dia tak tahu juga. Oi, banyak orang tak faham pada doa ni. Oi, banyak. Kena hurai baca. Satu lagi, dia tak tahu pasal dia tak belajar. Di dalam belajar. Macam tadilah tak tahu. Bila dah tahu, dia kena ada qada. Bila dah tahu, dia kena ada qada. Kena lah, ambil poin tu saja lah. Tak tahu, dimaafkan. Tapi kalau tahu, wajib dia qada. Dia tak berdosa. Cuma dia qada tak wajib disegerakan. Macam orang tertidur, tak sedar, jaga-jaga dah 9 pagi, subuh dah lebur, dosa tak? Dosa tak? Tak berdosa. Tapi wajib qada tak? Gitulah kias dia. Senang sungguh tak berdosa orang. Baik. Jadi kiaslah dengan perkara yang lain. Begitu juga dalam bab muamalah. Muamalah tu. Muamalah ni maknanya kemasyarakatan ataupun jual beli. Itu maksud kata muamalah. Kemasyarakatan ataupun jual beli. Itu kata muamalah. Kita nak buat kenduri kenara, tu buat muamalah. Macam mana nak mengatur kenduri, jangan sampai jadi kenduri syaitan. Walimatul urusi syaitan. Majlis walimatul urus, tapi jadi walimatul syaitan. Walimatul urusi syaitan jadi. Nanti ni syaitan. Buat kenduri kahwin bersanding. Tak bersanding lah, tapi campur lelaki perempuan, tak asim. Lambok orang buat lagu tu. Ustaz pun buat juga. Tok pakai pun buat juga. Tok Qadi pun buat juga. Habis macam mana orang bawah nak jadi betul, kepala dia betul. Dia nak naik kereta api pergi Al-Ustaz. Kepala dia jalan ke Singapura. Sampai dah Al-Ustaz. Gitulah ibarat dia. Kepala dah tak betul, anak buah tak betul. Tapi kadang-kadang anak buah pula lagi betul daripada kepala.
Kepala lama, gerabak baru. Pula enyak lah lagu tu. Imam buat kenduri kahwin anak bersanding depan rumah. Jemaah pula reti kata bersanding haram. Eloknya jemaah tu yang jadi imam. Pak imam tu suruh turun lah, jadi dia tok siap lah. Tok siap tak sah, suruh mengaji tu. Dan tok siap lagi alim. Tok siap lagi alim pada Pak imam pun ada kadang. Tok siap terjegur Pak imam, tak boleh. Kau siapa? Kalau kau pandai kau jadi imam. Boy. Hang tu lebih suara sedap sikit orang lantik jadi imam pun. Kerti lah. Bagi kitab suruh baca. Dia kata apa? Aku kitab ni aku tak reti lah. Kitab 52 putih lah. Oh yang tu je reti pun. Tu tak pun. Imam kahwin anak sendiri. Makmum belakang tahu kenapa bersanding tu haram. Tu dia kata ana min ghairi dajjal. Tu lah. Akhafu alaikum min ad-dajjal. Lepas imam panggil lagu tu, dia seorang-seorang dia buat dosa tu lain cerita lah. Dia tak sangkut dengan orang, dia dengan Allah. Ini masalah dia punya dosa bersangkut dengan orang jemaah jadi ikutan. Yang tu yang jadi dajjal tu. Dia buat dosa seorang-seorang, dia tak bersangkut dengan orang Islam lain. Dosa infiradi. Tu lain cerita, tu dia dengan Allah. Tapi dosa dia tu sampai berkait dengan jam'i. Kabairul jam'i. Dosa besar yang berkaitan dengan jemaah. Yang tu yang jadi dajjal tu. Dosa dia tu jadi orang yang pula ikut downline dia. Dia ada mati, meninggalkan downline pula, meneruskan ke downline-nya itu. Maka tak putih-putihlah dosa tu masuk ke dalam kuburnya sampai yaumil qiyamah. Selera dia ikut, dia ikut. Apa perkataannya? Alah, takkan sanding dosa. Iyalah. Dia perkataan tu lah jadi lagu tu. Ataupun dia kata, dosa-dosa juga tapi buat kerana adat kita. Adat Hindu suka sangat. Bukan orang sembarangan. Wal imam, wan qadi, tuan guru pun ada siap bersanding kat masjid lagi. Buat keluri kat masjid, siap bersanding pun di masjid. Cuma dia tak berpistol kan, dia berkerih. Melayu. Kalau dia pakai baju kot, barangnya dia berpistol. Dia cowboy kan. Kat masjid tu. Orang jemput saya pergi, saya rasa berat lagi. Sebab apa? Kebetulan hari tu saya tak larang. Lepas tu orang cerita saya. Ustaz takkan berusaha pun. Ustaz sanding. Ustaz tu buat kat masjid lagi. Sanding. Takkan berusaha. Orang tanya saya. Pergi tanya dia lah. Dia ngaji lagu lain, saya ngaji lagu lain. Dia ngaji lagu apa? Lagu Hindustan aku. Ni akhir zaman ni. Dia tak boleh tegur. Tegur dia buka keris tiga. Dia takut aku. Itulah dia ya. Akhir zaman. Dunia hari ni. Bila dia tegur bab agama ni cukup sensitif. Dia tak lama apa kena gam tu. Ni nak kena gam ni. Yang lepas ni mungkin cuti lama lah. Kalau kena gam cuti lama lah. Lepas raya mungkin tak tahu lah bila. Kena gam tak ada. Habislah. Korang kena pindah sekolah lain. Pun nak kerja lah. Dia nak boleh kat situ. Faham tak? Kan cuti lama lah. Sebagai puasa cuti lama. Tengok lah. Sampai akhir tahun ni. Baik. Tu pekoh. Nak berniaga. Nak berniaga kena belajar dulu mana yang halal, mana yang haram.
Macam mana nak buka akaun bila, nak tutup akaun bila, pasal nak keluar duit, pasal nak kira zakat. Banyak orang berniaga, dia kira zakat dia tu bukanya 1 Januari, akhirnya tutup akaunnya 31 Disember. Tak sah mereka tu. Tak sah. Akaun lagu tu tak sah. Lepas tu mana? Kau kena buat 2. Satu akaun untuk hantar ke SSM. Satu lagi ataupun ke ROS. Satu lagi akaun untuk kira zakat. Untuk kira zakat hendaklah dikira menurut bulan Islam. 1 Muharram sampai 30 Zul apa? Zulkifli. Zul apa? Zul. Itu tak tinggi. Pasal apa kena kira lagu tu? Pasal setiap 30 tahun Masihi, 31 tahun Hijrah. Jadi setiap 30 tahun kau tak keluar zakat. Setahun. Masihi dia lebih banyak harinya daripada Hijrah. Masihi dikira peredaran hari menurut Masihi, dia ikut matahari. Galileo dia ikut matahari. Hijrah dia ikut bulan. Sayyidina Umar Al-Khattab dia ikut bulan. Jadi yang lebih tepat ialah ikut bulan, bukan ikut matahari. Itu orang ngaji ilmu falak. Falak tu. Baik Jadi kena belajar buat akaun macam mana, buka akaun, tutup akaun. Yang kira zakat, zakat perniagaan berapa persen? Berapa persen? Dapat tahu kat kan? Semua tak tahu. Baru dia belajar. Berapa? Berapa? 2/25. 2/5%. Kau balik Kedah, belajar orang Kedah, confirm dia orang kata Pondok Syariah ni sesat. Gila babi ni sesat. Mana kau belajar? 2/5%. 2.5. Kau cakaplah Melayu senang nak faham. 2/5. 2 point dengan 2 per kakak serupa. 2.5% atau 1/40. Yang lain semua ngaji tidur. Tu esok tanya bagi esok tak tahu pula. Faham tak tu? Betul tak? Betul tak? Esok tanya tak tahu berapa persen? 2/5%. Belit jangan jaga. Nanti aku cerita kau orang Melaka lagu tu, dia panggil hantu hidup ni sepak dia. Sesat ustaz ni. Baru saat-saat saya sebut. Tu kata tak ada esok. 4 saat je, lupa lah. Dia bukan lupa. Dia dah berangan, kalau lah aku jadi hantu, akan aku bunuh Hanjebat. Kalau aku jadi Hanjebat,
akan ku bunuh hang kasturi. Kalau aku jadi hang kasturi, tentu aku tanam pokok 5 kasturi. Jangan, ya, no? Tanya orang sebelah. Berapa? 2,5 bukan 2/5. 2/5 ni tengok 2/5. 1, 2, 3, 4, 5. 2/5 potong ni. Ni ada 3. Tu 2/5. Kalau 2/5 itu 1/40. 1/40. Bukan 2/5. 1/40 itu 2.5. Kalau kata 2/5 ni. Tu 2, 3, 4, 5 potong 2. Itu 2/5. Per lain dia. Perpuluhan lain pula. Baik. Kalau saya cakap orang putih kan, no? Cakap Melayu senang. Cakap orang putih jadi bunyi macam lain. Baik. Itu bab fiqh. Kiaskan dengan yang lain. Bab solat pun hari ni orang dah tungging dah. Baca Fatihah tak betul dah. Baca Fatihah tak betul dah. Sampai dah jadi imam, orang nanti jadi imam solat tu. Siratal ladzina an'amta alaihim Allah. Betul ya? Betul? Betul? Betul ibu. Mana nak betul ya? Tuhan berangan ni. Berangan ni. Janganlah berangan. Tumpu saya cakap ni, suka berangan. Dulu ramai orang suruh berangan, saya tegur semua. Tegur. Hilang sat jadi balik. Wali pula. Belajar jangan ada berangan ke lain. Dengar apa saya cakap. Ada berangan dia. 40 tahun belajar, tak dapat apa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Betul tak? Betul? Tak mana salah? Ada tak orang bercakap dulu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Belambok kan? Jadi imam dulu. Imam besar masjid. Aduh, makmum lagi pandai baca pada imam apa cerita? Tegur tak boleh. Dia tegur je lagi pandai dulu kita. Lepas tu jemaah pun lari pergi masjid lain. Dia marah pula. Tak sah bayang, haram pergi masjid, bayang masjid lain. Kalau ikut hang lagi haram, tak sah. Menjemaat dulu. Contoh. Tak, saya tak sebut masjid benar-benar. Dia buat contoh kok ada masalah ni. Habis dia buat macam mana? Dia rasa dia pandai dah, ngaji tak mau. Oh, dia orang lantik jadi imam ke, dia betul semua. Ni saya nak cerita. Tuan guru, almarhum Tuan Guru Haji Saleh Sik, Madrasah Rahmaniyah, Kampung Bagul Dedak, Sik, Kedah. Negara tu. Saya pernah lah belajar dengan dia sekejap. Dan alim dah tu, dah buka pondok dah. Hari Sabtu dia boleh bawa lagi kitab pergi mengaji kat Pondok Landai. Alim dah, dia buka pondok dah. Tuan guru. Title Tuan Guru. Hari Sabtu dia boleh bawa lagi kitab pergi belajar kat Pondok Landai, belajar kat Tuan Guru Haji Omar Zurdi. Dan hari ni baru-baru ni ada satu orang kepala Wahabi besar kat Malaysia. Dia mengaku dia mengaji Pondok Landai. Tak betul je dah. Tahu bila dia masuk, alumni pondok pun tak pernah tengok muka dia. Orang punya nak jual Pondok Landai. Laku juga Pondok Landai tu. Kepala Wahabi Malaysia. Dia mengaku dia mengaji Pondok Landai.
Tak ada seorang pun kenal dia. Tu yang pelik. Kod saya ni pelajar alumni lain tak kenal padahal pun. Pasal aku tak glamour. Glamour ya ada. Tapi dia orang glamour satu Malaysia. Satu orang pun lain yang tak kenal dia. Dia ngaku dia ngaji pun lain. Dia punya nak jual pun lain tu. Pasal apa? Pasal nak lakukan ajaran Wahabi dah lah. Kepala Wahabi Malaysia. Amboi. Yang saya tahu lah Tok Lanai ni, kau pergi bawa ajaran pelik sikit lah, kau kena smash lah dengan budak-budak tak payah Tok Guru. Yang budak-budak lah. Budak-budak kata. Budak tu menguji setahun cukup lah, dia boleh smash lah. Kau tak payah lama-lama lah. Tok Guru Jumat ni Masya Allah ilmu dia. Setahun cukup. Kepala apa amal pun habis. Tertukar tu kepala pondok. Semua dia satu kepala. Marilah kepala apa. Tak mahu sebutlah. Kemana apa-apa pertubuhan pun kat Malaysia ni. Kalau tak selari dengan Tok Guru Jumat, pergi masuk pondok dia tak sampai setahun dah, 3 bulan sudah habis kena brainwash. Sekali cukup lah. Pergi lah 3 bulan habis. Tiba-tiba dia mengaku dia ngaji pondok lain. Buat malu. Tahu saja tak ada lagi lah Wahabi yang ngaji pondok lain. Tak ada lagi ya. Pelik tu lah. Kita apa dia ngaji? Tak 52. Dan tasawuf. Jadi fiqh tadi ada 4 rubuk. Ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Nak kahwin kena pergi ngaji dulu kahwin. Munakahah ni buat apa? Buat nikah. Nak menikah, rukun, syarat, sah, batal nikah. Ni orang kena menikah ya. 2, 3, 4. Satu pun tak hege. Satu pun tersengguk-sengguk. Tersangkut-sangkut. Bukan kira ada duit ya. Bukan kira ada duit saja. Baik. Jadi nak menikah ni, nikahlah cara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kalau lagu tu dah apa? Menikah ala Nabi Yusuf dan Zulaikha. Tak apa. Kalau menikah macam Firaun tu sah. Lain kali kita cerita panjang tu. No? Baik. Kemudian jinayah. Apa jinayah? Perundangan negara. Undang-undang Islam. Bagi orang jadi hakim, jadi pemerintah. Siapa nak jadi pemerintah, dia kena faham undang-undang jinayah. Hari ni belajar undang-undang jenayah, sekadar belajar lah, nak laksanakan tak boleh. Tak ada negara yang pemerintah nak laksanakan undang-undang syariah. Tak ada negara. Boleh belajar lah. Baik. Kemudian tasawuf. Tasawuf fardu ain dia apa? Kurang-kurangnya mengenali 10 sifat mazmumah, sifat terkeji yang duduk dalam hati. Tasawuf ni ada 3. Tasawuf ni ada 3. Tasawuf zahir, tasawuf pertengahan, tasawuf batin. Tasawuf zahir, tasawuf pertengahan, tasawuf batin. Tasawuf zahir wajib belajar. Tasawuf pertengahan wajib belajar. Tasawuf batin tak wajib belajar. Bahkan haram belajar kalau bukan dari orang yang ahli di bidangnya. Dan orang yang nak belajar itu pun kena ahli juga. Kalau tidak, tak boleh mengajar dan tak boleh belajar. Itu kalau tasawuf batin.
Baik, apa dia yang wajib belajar? Tasawuf zahir, iaitu tasawuf yang membicarakan 7 anggota yang wajib dipelihara daripada terjadi dosa. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya mata, yang keduanya telinga, yang ketiganya lidah, yang keempatnya tangan, yang kelimanya perut, yang keenamnya kemaluan, yang ketujuhnya kaki. 7 perkara ini wajib dipelihara daripada terjadi fahsyak dan mungkar. Baik, kena tahulah apa itu dosa. Saya pun kenal dosa kan? Jangan duk kata saya kenal. Ya, dosa ni yang dikatakan mungkar, perkara maksiat ni, perkara maksiat. Maksiat ni ialah ain kesalahan. Maka maksiat itu ada lebih 400 jenis. Maka jangan duk kata mudah. Kadang-kadang kita duk buat hari-hari benda dosa, kita kata tak dosa. Nak pula hari ni orang kata tak apa. Pasal dia pun punya kong ke arah tu. Siapa dia? Ustaz. Siapa dia? Ustazah. Jadi kita yang orang awam ni terkeliru, terpelengong dengan fatwa-fatwa baru keluar oleh orang-orang lagu ni. Tak salah hai. Itulah masalah dia orang hari ni. Diselewengkan pengetahuan Islam itu kepada pengetahuan nafsu. Jadi dah orang hari ni bila namanya ustaz, tapi menghalalkan yang haram. Ada ustaz-ustazah yang menghalalkan liberalism. Tak salah, itu dunia sahaja. Allah. Saya dah pernah dengar tu saya kata ni. Tak sangkut paut dengan agama pun. Allah. Ustaz. Sekularisme itu tak salah. Itu dunia saja, tak sangkut paut dengan agama pun. Masya Allah. Apa makna udkhulu fi silmi kafah? Kita tanya dia. Apa sebut lagi? Udkhulu fi silmi kafah. Oh, tukar saya. Kak apa? Memang tu. Saya pernah jumpa orang lagu ni memang Quran. Ya Allah. Ustaz. Akhir zaman. Nama saya malah puan yang lain. Dia suka main-main Quran. Mustahzi'una bi ayatillah. Kita punya pasal dia jadi murtad lagi, susah. Orang reti agama tapi suka belik-belik ni. Banyak dahulu. Ke zaman ni. Patutlah disebut dalam hadis ya. Alim ulama masuk neraka lebih dulu pada kafir yang menyembah berhala. Rupanya ada hak lagu tu banyak. Tak mana saya jumpa, tak payah jauh kat Malaysia mana. Bukan England mana lah. Kadang-kadang England tu lagi bagus. Hak luar negeri sana tu lagi bagus ya. Hak dekat kita ni dia lagi pelik. Tanya dia ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Tapi subuh Syafi'i lagi dia buat benda murtad lah. Ni akhir zaman. Baik, tu tasawuf zahir namanya. Wajib kita jaga dari perkara-perkara yang dilarang pada syarak. Dosa ni kalau kita buat seorang-seorang kita tak bersangkut dengan manusia, maka itu dosa kita dengan Allah. Tapi kalau dosa itu bersangkut dengan manusia, itu yang susah, sukar nak bertaubat. Yang suka nak menghalalkan yang haram yang ni lah. Yang bila buat dosa bersangkut dengan orang, sangkut dengan masyarakat.
Nak tinggal lagi dah buat dah. Nak kata haram lagi, orang kata kita buat kerja halal. Cara jalan nak kata halal benda tu. Baiklah, itu kata tasawuf yang zahir. Yang kedua tasawuf pertengahan. Tasawuf pertengahan ni wajib fardu ain juga. Maka tasawuf pertengahan ini ada 3. Bukan ni. Ada 3 yang wajib dipelajari. Yang pertama namanya takhalli. Apa dia takhalli? Iaitu mengeluarkan dari hati sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat terkeji, sifat-sifat kotor. Ya. Ada berapa tu saya tulis? Saya kabur. Berapa? Kurang-kurangnya kena tahu 10 sifat mazmumah. Dan kepalanya apa dia? Jahil. Jahil ni sifat mazmumah yang paling keji. Al-jahilu. Al-jahlu, ya, al-jahlu, kejahilan itu aqrabu ilal kufri, menghampirkan diri kepada kufur. Al-jahlu aqrabu ila syirki, kejahilan itu menghampirkan diri kepada syirik. Nampak? Bukan tak sembahyang, tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang itu lebih besar dosanya dari 1000 kali berzina. Orang tak solat ni, sekali tinggal solat dengan sengaja, dosanya lebih besar dari 1000 kali zina. Zina tu besar dah, dosa dah kan. Kecil je. Tapi tak solat, sengaja tinggal, tak qada dah tu, tak taubat dah tu. Lebih besar daripada 1000 kali zina. Makan haram yang paling besar apa dia? Orang kata makan riba. 1 dirham makan riba lebih besar dosa daripada 36 kali zina. Tu tak besar lagi. Ada lagi besar pada tu. Apa dia? Ambil upah mengharamkan yang halal, mengharamkan yang haram, yang halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ambil upah. Ambil upah buat fatwa yang berlawanan dengan syarak. Benda agama kata bukan agama, benda bukan agama kata inilah agama. Yang haram dia kata halal, yang halal dia kata haram. Yang boleh kata tak boleh, yang tak boleh kata boleh. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu membeli kesesatan dengan huda, petunjuk Allah. Beli yang sesat, tak mau terima yang betul. Buat fatwa. Buat fatwa yang tak berkenaan, yang menyalahi hukum syarak. Buat fatwa yang menyalahi kaedah agama. Ambil upah dengan buat kerja tu. Ini lagi besar dosa dia daripada zina, daripada makan riba, daripada berzina. Yang ini apa dah? Terkadang tu syirik. Wal'iyyazubillah. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, hukumnya syirik. Apa yang dah Allah dulu? Tidak dia tak kata wa alimun bil almihi lam yu'mala mu'adzabun mi'qabli'a. Itulah dia. Jadi orang alim tak amanah dengan ilmu, masuk neraka lebih dulu daripada Tok Sami yang menyembah berhala. Habislah ceritanya. Itu namanya takhalli, mengeluarkan segala sifat mazmumah dari dalam hati. Yang keduanya tahalli. Apa tahalli? Mengosongkan hati daripada perkara selain Allah. Macam mana nak kosong?
Itu menghilangkan segala tumpuan, melainkan tumpukan hati kepada Allah. Jangan tumpu kepada asbab, jangan tumpu kepada dunia, jangan tumpu kepada perkara selain Allah. Tu kata tahalli, kosongkan hati daripada tumpuan selain menumpu hanya kepada Allah. Yang ketiga, tajalli. Apa tajalli? Memasukkan sifat-sifat mahmudah ke dalam hati, sifat-sifat terpuji dalam hati. Oh, ente dengar selamba yang tak salin. Salin tak? Salin. Saya dengar selamba kan. Pegang pen macam tak buka. Baik, itu dah 3 perkara dalam tasawuf tengahan. Tahalli, tahalli, tajalli. Maka dua-dua ni tasawuf zahir dan tasawuf pertengahan ni adalah fardu ain ke atas tiap-tiap mukallaf. Wajib belajar. Maka tasawuf ni ya kerja mujahadah. Ya, kena mujahadah untuk memiliki sifat-sifat kesufian dalam hati itu kena mujahadah. Apa dia mujahadah? Bersungguh-sungguh di dalam melawan musuh ibadah. Mujahadah maknanya bersungguh-sungguh dalam melawan musuh ibadah. Musuh ibadah ada berapa? 4. Apa dia? Dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Syaitan ni dia tak boleh nak tipu hati seseorang selagi hati itu masih berpegang teguh dengan Allah. Syaitan tu dia boleh masuk dalam hati seseorang bila hati orang tu lupa pada Allah. Kita ni orang yang lupa ke tak? Lupa. Itulah syaitan banyak masuk. Belum lagi hati tu buat dosa, lupa ya. Baru terlupa ya. Syaitan masuk. Kita ni sentiasa lupa, betul tak? Sebab tu syaitan banyak lampau dah. Orang awam ni jangan duduk kata siapa lah. Hang ustaz kah, tok guru kah, hang ustazah kah. Kalau lupa dengan Allah Ta'ala, darjah orang awam, memang dia lupa pada Allah. Yang tak lupa pada Allah siapa? Yang tak lupa pada Allah ni 3 orang ya. Rasul, Nabi, Wali. Lain pada tu semuanya kuali. Hati kuali ni dia nganga untuk dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Faham? Orang soleh pun boleh lupa pada Allah. Tambah kita orang soleh. Itulah dalam tasawuf dia ada istilah mujahadah tadi. Mujahadah ni tak boleh nak amal kalau tidak ada mursyid membimbing dari alam kerohanian. Kalau kita tidak ada bimbingan guru mursyid, boleh belajar lah, kumpul ilmu banyak-banyak, lepas tu temberang. Pak lebih temberang. Betul tak? Lepas tu kalau orang kata kita ni dajjal dengan marah, pasal kita pun nak kerja temberang. Dajjal tu maknanya temberang. Dajjal tu maknanya apa? Temberang. Baik, habis. Itulah dia. Ya, padu ain yang wajib kita faham tauhid, fiqh dan tasawuf. Saya saja nak cerita bukan apa, pasal saya rasa hak lama pun tak faham. Rupanya sungguh. Tak dia tanya tu dia. Hak lama dah mengaji duk salin 40 kali dah pun tak boleh nak faham. Tanya tadi dia tak faham. Tu tanda dah. Bila mengaji, kepala berangan. Tak ada lain dah fikir nak menikah, nak menikah, nak menikah, nak menikah. Suruh balik kerja menikah tak mau. Tanya, mengaji, berangan nak kahwin. Baik, sekat tu je lah. Kemudian katanya yang ke-23.
Soalan. Soalan yang pertama, kalau dulu kita pernah buka akaun ASB dan juga akaun public gold, dah gold lah, gold tu gold, tu gold apa dia? Tahu apa dia? Apa? Aduh, hang kena penyakit orang sini ah. Penyakit ah. Gaya esok balik berubat lah. Tahu apa dia? Apa penyakit? Banyak sungguh orang dalam penyakit tu. Di sini, tahu lah orang suntik. Nak suntik vaksin apa tak tahu. Public gold dia tak bukan public bank tau. Public bank lain. Public gold ni lain. Public gold ni orang menega meh. Tu. Orang menega meh. Orang Melayu banyak buat menega meh. Ngaji dulu sama tak sah tak tidak ngaji yang buat tu. Beli meh hutang boleh tak? Boleh. Boleh beli meh hutang. Beli meh tempah tak apa. Tempah boleh, beli hutang tak boleh. Beza kan? Tempah meh harus. Beli hutang haram. Tempah emas harus. Beli hutang haram. Beza tu nak. Baik. Orang masuk public gold dia beli tapi hutang. Yang tu tak boleh. Dia ada banyak sangat dia punya apa orang panggil? Apa ni? Cara dia. Ada cara 1, cara 2, cara 3, beli cash, beli hutang. Beli tempah tak apa. Bukan beli, tempah tak apa. Beli hutang tak boleh. Saya cerita je lah. Tapi dah lama tak aktif. ASB tak aktif, public gold tak aktif ni dia kata. Cuma ada baki sikit je dalam kedua akaun tu. Adakah kita perlu tutup terus? Sebab bila biarkan dividennya masih berjalan. Walaupun hanya sen-sen. Walaupun akaun tu tak aktif. Gini je lah. Kalau tak ada keperluan, tak payah buka akaun. Nanti kita jadi apa? Bersyubhah dengan mereka. Tutup saja akaun. Kemudian duit buat mai sini. Jadi banyak sangat kan? Buat mai sini. Saya nak bagi kat budak-budak ni. Dividen lah. Dividen buat mai sini. Pasal apa? Tu saya nak buat pagar belah sana. Tak siap ni. Banyak lagi pagar. Duit banyak sangat kan? Gitu cara dia. Jangan tanya saja. Dah saya jawab tu, tunaikanlah. Wallahu a'lam. Boleh faham? Jadi kalau akaun bank mana-mana pun, kalau kita tidak perlu, tutup. Harus kita masukkan duit kita dalam bank kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, jangan masuk. Jadi kita bersekongkol dengan keharaman riba mereka. Dosa tak? Dosa lah dah bersekongkol. Habis tu kalau perlu juga masuk, simpan kat rumah takut bapak menyamun. Kalau perlu tu jadi darurah lah. Contohnya kerja, nak masuk gaji ke akaun bank.
Tak ada akaun, tak ada masuk gaji. Tu darurah lah, boleh lah. Tapi ambil duit kita saja. Dividen tu jangan kita guna. Ambil juga, tapi jangan guna. Letak kepada tempat-tempat yang harus diletakkan. Jangan pakai sendiri, hukumnya haram. Sebab dividen tu namanya riba. Riba hukumnya haram. Begitulah akaun-akaun yang lain. Apa jugalah, ASB ke apa juga. Kalau rasa tak perlu, tak jadi darurat, jangan kita letak. Tutup saja. Tidak kita jadi bersekongkol dengan mereka. Kita letak duit kita tu, dia jadi modal dia. Jadi modal dia untuk dia meniaga cara tak halal. Jadi kita tu jadi bersubahah dengan dia. Faham? Apa faham? Tak faham? Seorang yang faham, lima tak faham. Mak tu susah. Biar ya. Jadi jangan bersekongkol dengan orang yang bersekongkol dengan benda yang haram. Jadi apa? Ar-radu bil maksiyati maksiyatun. Redha dengan maksiat itu, jadi kita pun pemaksiat juga. Haram? Faham? Faham tak? Tak payah tunggu lama lah, esok je lah. Tak payah esok lah, 5 minit lagi kita tanya balik. Dah tahu. Betul tak? Betul tak? Betul? Baik. Kita berhenti dekat dulu. Soalan pun dah habis dia jawab. Kemudian katanya yang ke-23, masjid yang terafdal. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.